Semua orang ada perancangan untuk bersara tetapi tidak semua bersedia untuk bersara. Dalam video ini saya ingin kongsikan 5 kesilapan besar yang sering berlaku dalam perancangan persaraan. Kesilapan pertama, menangguhkan simpanan. Ramai yang menunggu duit lebihan baru ingin menabung. Hakikatnya, masa adalah aset yang paling berharga. Lebih lambat anda bermula, lebih susah untuk anda kejar. Kesilapan kedua, bergantung sepenuhnya kepada KWSP. Simpanan KWSP bukan jaminan cukup. Dengan inflasi dan kadar hayat yang semakin panjang, anda perlukan lebih dari satu sumber pendapatan semasa bersara. Kesilapan ketiga, tidak ambil kira inflasi. RM1,000 hari ini tidak sama nilainya 20 tahun akan datang. Bermakna, ramai pesara yang boleh jatuh miskin kerana hanya menyimpan duit persaraan dalam bentuk yang jatuh nilai. Kesilapan keempat, tiada pelan perlindungan kesihatan. Kos rawatan perubatan semakin meningkat. Tanpa perlindungan, simpanan boleh habis sekelip mata. Dan kesilapan kelima, tiada aliran pendapatan pasif. Bergantung kepada simpanan semata-mata sangat berisiko tinggi. Pelaburan yang bijak seperti hartanah atau bisnes boleh menjadi pelampung kewangan anda nanti. Persaraan bukan tentang berhenti bekerja, tetapi ia tentang kebebasan memilih. Rancang dengan bijak, elak 5 kesilapan ini dan beri diri anda peluang untuk bersara dengan tenang dan memaruah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan persaraan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.